Assalamualaikum and good morning cikgu semua. Nama saya Cikgu Amran daripada SK Kuala Lumpur. Okey, kita akan sambung perkongsian saya pada hari ini. Video hari ini adalah berkaitan tentang satu apps yang dinamakan Auto Draw di Delima KPM. Cikgu boleh dah buka dah Delima browser Delima KPM cikgu. So, cikgu cari ikon other apps ni macam roket ni, cikgu klik. Dia akan bawa kita ke other apps dan cikgu nampak kat sini iaitu satu apps namakan Auto Draw. Auto Draw ni cikgu adalah satu apps yang akan bantu anak murid kita kita sendiri untuk hasilkan drawings, dan AI tu akan guna untuk detect apa bantu kita draw. Contohnya saya draw satu bulatan macam ni. So dekat atas ni dia akan identify apakah mungkin yang kita nak draw. Mungkin saya fikir saya nak draw satu Eiffel Tower. Okay, so dia akan jadi Eiffel Tower. So murid cikgu draw macam ni. Mungkin anak murid cikgu nak draw kuda laut, so dia akan jadikan kuda laut. So lukis petak. Okay, lukis bumbu rumah. So mungkin anak murid cikgu nak lukis satu board. Okay, cikgu kita boleh explore. This is draw, this is text, this is fill. Fill ni adalah untuk background. Kalau nak tukar background canvas kita warna kuning, dia akan jadi kuning. Yang ni untuk zoom, yang ni untuk undo, yang ni untuk delete. Untuk delete, cikgu select semua butang ni dan klik delete. Okay, so itu saja cikgu. Simple briefing explanation, simple briefing daripada saya tentang apps Auto Draw di Delima KPM. Take care, bye.